Teacher Fatin di sini. Saya bertugas sebagai seorang guru. Kenapa buat bisnes public goal? Saya suka sangat buat bisnes public goal ni sebab saya nak melancong di luar negara. Tanpa fikir nak kena minta kebenaran ketua jabatan, tanpa perlu keluarkan duit kerana percutian bersama public goal ditanggung sepenuhnya. Okey, apa yang ditanggung? Makan lagi, apa lagi? Dari on ground, makan, hotel, Tiket. transport dan spot-spot yang kita pergi ni, tempat-tempat menarik yang kita lawati tu, semua tiket dibayar. Dan yang bestnya, kita catat satu tempat tu. Macam contoh kita pergi Pine Forest, bila semua tim public go di situ, so tourist guide ni cakap, maaf ya Pak, ni saya ada untuk public go nya 150 orang. Kita jadi macam, wah, tempat tu kita yang punya. Makan tadi berapa kali? Ya Allah, jangan dikata ya, makan sarapan. Lepas tu makanan sarapan tu tak hadam lagi. Kita dah pergi pula lunch. Lepas tu dalam bas ni ada pula bagi air. Ada orang panggil cicipan. Tak lapar lagi, kita pergi pula dinner. Lepas tu dekat hotel pula makanan sangat-sangat manis. Hotel 5 bintang. 5 bintang. VIP punya. Alright, tahniah teacher.